الحمد لله القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Amalan dan Keberkatan Bulan Sya'ban. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kini berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan, bulan yang mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaannya, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus padanya sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan amalan soleh, khususnya berpuasa sunat di dalamnya. Dalam sebuah hadis, Usamah bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam bulan lain sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah bulan yang manusia lalai daripadanya, berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Riwayat An-Nasa'i. Sidang jemaah yang berbahagia, antara keistimewaan bulan Sya'ban, terdapat satu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam, iaitu malam nisfu Sya'ban. Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta membuka seluas-luasnya pintu keampunan kepada hamba-hambanya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampunkan semua hambanya kecuali orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang bermusuhan. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini membawa peringatan yang sangat besar kepada kita bahawa keampunan luas yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan pada malam nisfu Sya'ban boleh terhalang disebabkan dua perkara yang amat berbahaya, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala serta dendam dan permusuhan sesama manusia. Sedarlah, selagi mana akidah tidak dibersihkan daripada pergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan selagi mana hati masih menyimpan kebencian, hasad serta keengganan untuk memaafkan, maka rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala boleh terhijab daripada kita. Justru malam yang mulia ini seharusnya menjadi medan memurnikan akidah dan menyucikan hati,
agar kita benar-benar layak menerima keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang berbahagia. Pada malam nisfu Sya'ban, umat Islam dianjurkan untuk menghidupkannya dengan memperbanyakkan ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitab bahawa doa dimustajabkan pada 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam Aidul Adha, malam Aidul Fitri, malam pertama bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Kelebihan malam ini turut disebutkan melalui hadis yang boleh dijadikan sebagai galakan untuk kita beramal. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'id dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami kalb. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni hambanya lebih ramai daripada bilangan bulu kambing Bani Kalb. Riwayat Ibnu Majah. Kabilah Bani Kalb merupakan antara kabilah Arab yang terkenal dengan jumlah ternakan kambing yang sangat banyak, sekaligus menggambarkan betapa luas dan melimpahnya keampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, hiasilah malam nisfu Sya'ban dan malam-malam yang lain dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti bangun bermunajat melalui solat sunat tahajud dan solat-solat sunat yang lain, memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan atas segala dosa, serta melazimi doa agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79, Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Sememangnya malam nisfu Sya'ban memiliki kelebihannya yang tersendiri. Walaupun tiada riwayat khusus berkenaan amalan-amalan tertentu pada malam ini, kita tetap disarankan untuk menghidupkan malam tersebut dengan apa jua bentuk amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan soleh adalah sunnah para ulama salaf mahupun khalaf. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif berkaitan malam nisfu Sya'ban, pada zaman dahulu para tabi'in daripada penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa para tabi'in yang lain memuliakan malam tersebut. Dalam masa yang sama, khatib mengingatkan semua jemaah agar malam yang penuh keberkatan ini tidak dicemari dengan perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Janganlah malam yang sepatutnya dihidupkan dengan doa, dengan taubat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala diisi pula dengan hiburan melalaikan, pergaulan yang melanggar batas syarak serta dosa-dosa yang mengeraskan hati. Begitu juga jangan kita lalai dan membiarkan bulan Sya'ban berlalu begitu saja. Sebaliknya, anggaplah ia sebagai madrasah persediaan sebelum melangkah ke bulan Ramadan. Persiapkanlah diri dengan melakukan ibadah dan amal kebajikan walaupun sedikit, tetapi istiqamah, agar ibadah kita menjadi lebih sempurna, jiwa lebih khusyuk dan akhirnya memperoleh ketakwaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi, mengakhiri khutbah ini, berikut adalah beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama,
Umat Islam hendaklah memanfaatkan keberkatan masa pada bulan Sya'ban dengan memperbanyakkan amal soleh sebagai persiapan rohani sebelum melangkah ke bulan Ramadan yang mulia. Kedua, umat Islam hendaklah menjauhi dosa syirik dan pergaduhan sesama manusia bagi mengelak hilangnya keberkatan hidup dan kemanisan beribadah. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha menghidupkan amalan sunat serta meningkatkan kualiti ibadah agar mendapat keberkatan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat serta mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat yang ke-55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم دم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah
bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat. Serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.